Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk cara macam mana nak potong jantung pisang ni. Ini adalah pokok pisang nangka. So dia dah keluarkan sisir-sisir dia tu. Tapi kita nak potong jantung ni. Okey, jantung pisang nangka ni pahit, tak boleh makan. Jadi kita kena buang lah. Dan juga dia pun, kalau kita tengok dekat sini, mari dekat sikit kamera. Okay, dekat sini dia punya sisir yang tak akhir ni dah tak jadi buah dah. So kalau kita buang dia punya jantung ni, kita nak bagi buah yang atas tu, yang jadi kat atas tu, dia jadi gemuk. Jadinya kita kena buang jantung ni. Macam mana nak buang dan juga jarak antara macam mana kita nak buang. Jarak ada tu. Okay, ada orang dia potong atas lagi. Ada orang cakap potong dekat sini. Ada orang cakap potong separuh ni. Tapi kalau ikutkan yang aku tahulah, dia potong buang jantung ni, dia akan potong dekat betul-betul dekat pangkal dia ni. Bukan dekat atas ni, bukan dekat sini. So pangkal ni. Okay, kemudian nanti buah akan jadi gemuk lah. Alright. So cara potong dia pun senang je. Macam ni. Kalau sampai pegang lah. Kalau tak sampai, cantas je lah. Okay, yang ni bagi stable dulu. Bagi stabil. Kemudian kita akan potong dia. Okay. Kurang-kurangnya daripada sisir yang tak atas ni dalam sejengkal. Okay. Macam ni elok lah. Ada orang cakap kalau potong atas lagi ni dekat sisir yang tak jadi ni, so dia akan, batang dia akan jadi, dia punya tandan ni akan buruk lah. Kemudian dia ada efek pada buah yang atas. Tapi yang aku tahu dan aku belajar, dia atas pada sini. So dia tu lah, dia dekat sini. Okay, dekat sini. Tapi ini sebab dia pisang pisang nangka, so dia punya jantung ni pahit nak makan. So tak boleh makan lah. So apa kita buat? Kita buang. Okay, terima kasih. Jom kita pergi ke